Assalamualaikum. Saya dah mandi. Saya buat cerita lawak ingat gila, tapi namanya Alif Rizki 2022. Kawan saya dari Selangor. Okey, nak mulalah. Salah. Cepat nak dikira marah dah lambat ni. Okey, dah sampai. Lari, go. Woi, betul punya budak. Tak boleh tunggu bas pergi ke? Betul. Kelas cakapnya. Terus sayang. Cepatlah. Saya buat tengok aku dah kenapa? Tengok dengan kau pun tak boleh. Okey, aku patah balik. Aku nak pergi ke bas ke belakang lah. Macam elok je. Miau. Kau dekat saya buat tengok skibidi toilet dah kenapa? Kata ni. Tak ada orang kat belakang. Okey, baik. Jump reverse. Awas. Jangan melintas di belakang kenderaan. Sekejap, aku panggil abang. Abang! Apa memakan jera-jera ni? Lapar? Nak remote? Itu apa? Sebelah TV tu. Oh, terima kasih. Aku tunggu bas tu pergi. Wah, makcik, cepatlah. Sabarlah. Aku tengok kiri, kanan. Kanan kiri. Diamlah. Okey, baik. Jom jalan. Tunggu hingga bas pergi. Hadap dulu baru emo. Sudah ada belajar? Sila komen. Sudahnya satu. Macam. Apa lagi kau nak? Gemuk. Tuan Haji dekat rumah tak? Haji ada. Tak. Cepatlah masuk. Hai Tuan Haji. Apa khabar? Hai Samad. How are you? Okay, fine. Duduk. Tak ada. Saya kejam ni. Nah, saya beli KFC daripada Timu. KFC? Masa ni? Saya dah beli KFC ni. Macam tahu ayam. Hampir. Wah, makcik. Kalau kau suka, tak payah makan. Masak. Takutnya. Pergilah babas. Yang makan makcik dah nak pendek. Kenapa kau gemuk? Dah beli benda bukan-bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedap ke KFC ni? Aku nak makan sekarang lah. Yang kalau tak habis KFC tu, bagilah sikit aku nak makan. Tiga orang suap, tanggungjawab besar. Cik Tuan. Masuklah cepat. Dapat. Cepatlah duduk. Kenapa lagi Cik Tuan? Nah, ambil KFC ni. Rasa macam tai angsa. Mana ada? Saya makan okey je. Jangan nak scam aku. Ambillah balik. Tapi itu aja. Aku cakap tak nak lah. Beli makanan lain macam Burger King ke, Starbucks ke. Yalah Tuan Haji, mahal aku beli. Guys, kalau dia beli KFC daripada Timur, jangan makan. Rasa macam tai angsa. Ingat. Wait. Okey abang adik, jom jalan. Angsa ni. Woi, cepatlah jalan. Aku jalan je lah.
kesana kesini. Wah, yang belakang tu boleh tak diam? Oh, Fisting Pop. Wah, terbuka. Macam mana aku tutup balik? Wah, seronoknya. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Botak main tingkap. Aku tutup lah. Resah ke? Aku dah buka lah. Tak boleh turun. Buka lah cepat. Saja lah. Besar gila macam ni. Wah. Selek. Mata ni Bel. Wah, tutup. Jangan marah. Abang Saleh, dalam ni ada apa? Wah, apa kau nak belakang-belakang tu? Wah, bestnya. Aku nak duduk kat belakang. Yelah. Wek, 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 wek. Oh, yang belakang tu boleh tak diam? Izai. Weh, tengok tu. Weh. Cantik apa? Membazir. Semua lampu terbuka. Memanglah kalau tak buka tak cantik pun. Weh, tengok tu. Membazir lagi kau. Tak tutup lampu kau. Memanglah kalau tak buka lampu tak cantik pun. Plus nanti babi hutan datang macam mana? Dia betul. Wah, cantik. Suka. Wah, Noel. Kenapa gila betul? Wah, cantiknya. Ini adalah orang isteri. Wah, kau dah bagi ikan lah. You mesti jadi budak kenal kan? Alah, aku terlupa. Semua tak turun lampu tadi, remote elektrik, jangan membazir. Apa buka lagu ni? Kuat gila. Astagfirullahaladzim. Asyik berdebat tapi tak main. Loblas tapi tak main. Buka music tapi tak tutup. Buka lagu tapi tak tutup. Ni ada orang asyik tidur je. Aku masak dulu balik. Kau try. Ingat, kena tutup lampu semua. Kalau tak, rugi. Electric bill. Siapa nak bayar? Alah, electric bill semua. Nanti aku bayar. Aku nak. Alamak. Dia ni. Asyik-asyik tak habis. Bulan depan, bulan depan. Dia makan hitam. Dia makan gemuk. Berjimat-jimat. Budaya hidup kita. Ingat. Terima kasih. Like dulu dan subscribe dulu. Saya bagi untuk pahala banyak. Saya dah habis cerita. Ni kapal terbang tu saya nak simpan untuk YouTube saya. Bye.